Mandarin yang selalu orang Cina cakap. Part 5. So, korang pernah dengar tak? Bila contoh korang keluar, ada Chinese dekat luar sana kan? Dia sebut perkataan Cui Nali. So, apa maksud Cui Nali? Cui Nali maksudnya nak pergi mana? So, kalau contoh, orang A cakap dengan orang B kan? Orang A ni cakap, Niao Cui Nali. Awak nak pergi mana? So, orang B jawab dekat dia, Woyao Cui Nabian. Saya nak pergi sana. So, kalau korang dengar dekat luar, ada orang Cina cakap Cui Nali, maksudnya dia tengah tanya nak pergi mana. Perkataan kedua, Teng Isiak. Teng Isiak maksudnya tunggu sekejap. Kalau contoh, korang dekat office, kawan lunch korang ajak pergi lunch tapi kerja korang belum siap. So, bila dia duk menekan-nekan ajak korang pergi lunch tapi korang belum settle lagi, korang boleh try cakap kat dia, Teng Isiak. Teng Isiak maksudnya tunggu sekejap. Mesti dia terkejut sebab korang cakap perkataan tu. Perkataan ketiga, Mesa. Actually perkataan Mesa ni boleh kata jarang kita dengar. Dia ada pakai cuma kita tak frequently dengar. Perkataan ni macam perkataan yang lain-lain. So, apa maksud Mesa? Mesa maksudnya tak apa. Okey, contoh orang A cakap dengan orang B. Orang A ni cakap dengan dia, Teh Puci, walaupun nempang ni. Sorry, saya tak dapat tolong awak. So, orang B jawab dekat dia, Mesa. So, maksud Mesa ialah tak apa. So, kalau lepas ni korang dengar ada orang Cina cakap perkataan Mesa. So, maksud dia ialah tak apa. So, ni men, share tau. Sing de tong si ma. Kejap. Korang nak saya translate perkataan apa lagi? Boleh like, follow, share dan komen.